Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini SMK BBS telah menganjurkan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-37. Ayo sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, saya Muhammad Afiq Farhan dari kelas 5 UTM telah mendapat keputusan yang cemerlang di SPM pada tahun 2025. Saya mendapat keputusan 6A 2B dalam SPM tersebut. Perasaan saya amat banggalah pada diri saya kerana saya mampu mencapai target ibu bapa saya iaitu atas 5A. Kepada adik-adik yang bersekolah lagi, jangan give up sebab saya pun waktu form 4 pun saya gagal sejarah 1 tahun. Tapi pada akhir-akhir SPM
Saya belajar, sebulan sebelum SPM saya belajar bersungguh-sungguh dan saya berjaya A dalam mata pelajaran tersebut. So, kepada semua, jangan give up dan jangan putus asa. Saya Muhammad Adwas Azul bin Muhammad Zilan. Alhamdulillah saya mendapat 6A dalam SPM dan saya berbangga menjadi anak kelas TVB. Saya Hafiz Akuan bin Saiful Izan dari kelas 5 UTM. Alhamdulillah tahun ini saya dapat memperoleh keputusan yang cemerlang iaitu straight A, dan saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada semua guru-guru SMK BBS kerana mengajar saya. Kepada rakan-rakan yang lain yang mengambil SPM tahun ini dan juga rakan-rakan yang lain, janganlah berputus asa dan belajar bersungguh-sungguh. Sekian daripada saya, Syed Akif melaporkan untuk Classic TV, TV PSS SMK Bandar pada Serting.